فأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita mulakan dan memuliakan pengajian kitab Ja'at Sakratul Maut bil Haqq dengan mengambil keberkatan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa pengurusan takbiran Madrasah Perwira Indah Ombak Selangor Darul Ihsan, khususnya yang dikasihi dan disegani barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, dan tidak lupa kepada seluruh warga jemaah yang dikasihi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang barakah yang mana kita dapat bangun sehari lagi, kita dapat bangkit sehari lagi daripada kematian, di mana tidur itu adalah sahabat kematian. Maka apabila kita berjaya diberikan kehidupan sehari lagi, seharusnya kita bersyukur kerana untuk meneruskan kehidupan di dunia yang bersifat sementara ini adalah satu peluang yang sangat besar dikurniakan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk kita sama-sama bersiap sedia, membuat persiapan, membawa bekalan yang secukupnya, yang mana bekalan untuk Yaumur Rahil, hari kita akan rihlah, hari yang di mana satu masa nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Sebab itu dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi dunia ini tempat meninggal. Dan kita bersyukur pada pagi ini kita dapat bersua lagi, diizinkan umur yang panjang. Maka untuk itu tak sebelum saya terlambat, saya rasa tidak terlambatlah untuk mengucapkan kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di dalam bulan Ramadan, dan moga-moga di bulan Syawal ini kita dapat teruskan ibadat-ibadat yang dirahmati dan diberkati. Apa yang kita buat di dalam Ramadan dapat kita istiqamahkan di dalam bulan-bulan yang berikut insya-Allah. Dan pada pagi ini kita bersyukur juga dapat menyambung lagi pengajian kita Ja'at Sakratul Maut bil Haqq. Sakratul Maut, bersediakah anda menghadapinya, yang mana pada pengajian yang lalu tak silap saya kita berhenti pada muka surat 17 ya kami. Muka surat berapa tuan?
pada pengajian yang lalu kita berhenti pada muka surat 17 17. Betul? Baik, tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab yang mana muka surat 17 setelah kita melihat bagaimana kisah dan di bawah tajuk, di bawah bab yang kedua, iaitu ketika menjelang sakaratul maut tiba. Bab yang pertama lagi, muka surat 17. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'a bihi fi 'ulumihi fi ad-darain insyaallah. Ammar berkata, aku pun masuk Islam demi Allah. Sejak itu orang yang paling aku cintai hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demi Allah, jika kalian meminta kepadaku sekarang ini untuk menceritakan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tentulah aku tidak sanggup menggambarkan, memandangkan, aku tidak sanggup bersemuka dengannya kerana rasa hormat dan wibawanya. Sekiranya aku mati dalam keadaan seperti demikian, besar kemungkinan aku akan termasuk ahli syurga. Namun amat disayangkan aku tidak meninggal dunia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekoran itu dunia sempat mempermainkan kehidupanku. Oleh kerananya sekarang aku tidak tahu sama ada aku dimasukkan ke dalam syurga atau aku akan dicampakkan ke dalam neraka. Namun aku masih memiliki kalimah yang sangat aku perlukan ketika berhadapan dengan Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia menggenggam erat tangannya yang seolah-olah dia memegang erat kalimah tauhid tersebut. Setelah Amr ibnu al-As mengucapkan dua kalimah tauhid itu, dia pun meninggal dunia. Meskipun kaum muslimin yang memandikannya cuba melepaskan genggaman itu berulang kali, namun tetap sahaja dia kembali tergenggam seperti semula. Sehingga mereka memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan menguburkannya dalam keadaan seperti demikian. Demikianlah kematian yang pasti akan dirasai setiap insan. Sama ada orang soleh, kat sini dia tak ada huruf S. Sama ada orang soleh maupun orang yang derhaka. Dalam bab ini pula kami akan menghuraikan cerita orang-orang yang lalai semasa berhadapan dan bergelut dengan sakaratul maut. Jadi tuan-tuan, dalam bab menjelang sakaratul maut tiba ni, pengarang membawakan kisah yang berikutnya, iaitu kisah Sayyidina Amr ibnu al-As, sahabat yang agak lewat sikit masuk Islam. Tak adalah lewat, tapi pertengahan. Pada awalnya dia menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika saat dia berhadapan dengan sakaratul maut, dia bercerita kepada anaknya, iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, kan? Yang mana anaknya bertanya kepada dia, kan? Wahai ayahku, bukankah kamu sudah beragama Islam? Kan? Kenapa? Kerana anaknya Sayyidina Abdullah melihat Sayyidina Amr ibn al-As menangis. Tidak henti-henti semasa dekatnya dia dengan kematian. Jadi anaknya pelik. Anaknya tanya, ayah, kenapa menangis? Sedangkan engkau sudah beragama Islam, bukankah kamu sudah berhijrah? Bahkan kamu pernah dilantik Rasulullah sebagai pemimpin pasukan perang kaum muslimin. Dan bukankah kamu juga berjaya menakluk negara Mesir ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab? Kan? Jadi ketika itu dia ditanyakan dengan soalan yang menyebabkan dia terkenang semula memori semasa hayat kehidupannya. Yang mana dia menangis, dia kata kepada anaknya, wahai Abdullah, aku hidup dalam 3 fasa. Dia kata. Pertama, fasa yang pertama semasa zaman jahiliyah dahulu. Dia hidup, ni fasa pertama hidup. Di mana waktu zaman jahiliyah dulu dia kata orang yang paling aku benci adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia kata kalau aku matilah saat itu, sudah pasti aku masuk ke dalam neraka Jahannam. Kemudian aku direzekikan untuk bertemu dengan Rasulullah, kan? Dan aku direzekikan untuk dapat menerima cahaya hidayah dan aku memeluk agama Islam. Ini fasa kedua, kata Sayyidina Amr. Fasa kedua inilah dia kata itulah dalam tempoh
kehidupan dia itulah tempoh yang paling nikmat dan paling manis, kata Sayyidina Amr. Sebab apa? Sebab apabila dia berbai'ah dengan Rasulullah, dia nak apa? Aku masuk Islam ni ya Rasulullah, jaminlah aku akan dapat apa? Diampunkan dosa-dosa. Lalu Rasulullah tersenyum, Rasulullah berbai'ah dengannya, dan Rasulullah kata orang yang masuk Islam, orang yang kembali kepada fitrah, dosanya diampunkan seperti bayi yang baru lahir. Ini kelebihan orang yang mu'allaf, kan? Bila dia mengucapnya sekalimah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika itu segala dosa-dosanya yang lalu dihapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatnya apabila seseorang itu masuk Islam. Dengan Islamlah manusia yang sehina-hina manusia dulu yang tidak menyembah Allah diangkat darjatnya di sisi Allah. Kenapa? Disucikan dosa-dosanya, masya-Allah. Jadi itulah saat Sayyidina Amr ibn al-As, dia kata ketika itu dia sangat bahagia dan gembira. Kerana apa? Kerana Islam telah mengangkat darjatku, dan ketika itu orang yang paling aku cintai, dia kata tak ada orang lain dah. Dulu benci, sekarang sayang. Itulah Rasulullah SAW. Dia kata waktu itulah saat yang paling aku suka, kerana aku dapat menzahirkan rasa cinta dan kasih aku kepada Rasulullah. Bahkan kalau kalian ingin, dia kata pada anaknya, kalaulah ketika ini kau nak suruh aku ceritakan tentang Rasulullah, maka tak tergamak. Tak tergamak tu kan bermaksud tak nak cerita, tetapi betapa terharunya nak cerita hebatnya akhlak peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dia nak cerita tu, dia akan rasa terharu dan rasa nak menangis kerana tingginya akhlak peribadi Rasulullah SAW. Kerana rasa apa? Rasa hormat dan haibah dan rasa wibawa yang ada daripada Sayyidina Amr bin As menyebabkan dia sangat kagum. Jadikan Rasulullah sebagai idola. Dia tak mampu nak cerita, sehingga dia menangis, kan? Tetapi dia kata itu adalah fasa yang kedua kehidupanku. Lalu aku direzekikan untuk hidup selepas baginda Rasulullah SAW wafat. Itulah fasa ketiga kehidupan aku, di mana amat sayang sekali. Dia kata malangnya bila Nabi dah wafat, kan, aku dipermainkan oleh dunia. Kenapa? Kerana ketika Rasulullah ada senang, kan? Rasulullah ada apa-apa sahaja persoalan, kemusykilan, kekeliruan dapat dirujuk kepada Rasulullah. Jadi waktu itu happy, gembira sahabat. Tapi bila Rasulullah dah wafat, waktu itu dunia dah mula mempermainkannya dengan fitnah, kan? Dengan fitnah dah mula berlaku dah. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ramai golongan murtad, kan? Ramai orang yang kembali untuk tidak beriman. Sebab itu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar sibuk untuk memerangi golongan riddah, golongan yang murtad. Tak sempat nak membangunkan negara Madinah. Zaman Sayyidina Umar lah dia sempat, barulah zaman Sayyidina Umar barulah kenegaraan rukun negara itu, piagam Madinah itu semakin diperkasa, kan? Sehingga kota Madinah menjadi kota yang gah dan hebat. Sehingga zaman Sayyidina Umar, seperti mana kita dah cerita sebelum ini, Umar hebat dapat menumbangkan dua gergasi besar dunia ketika itu, iaitu dapat menawan kota Rom dan Parsi, Masya Allah, kan? Sehingga tersebarnya agama Islam dalam pemerintahan Sayyidina Umar. Sehingga kalau kita tengok negara yang dikuasai umat Islam pada ketika itu menghampiri 23 buah negara. Bayangkan, kan? Sebuah negara kecil tiba-tiba menakluk dua kota besar. Tapi itulah takdirnya, yang mana yang dibawa masuk ke dalam negara Madinah oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh sahabat kepada Sayyidina Umar, di mana itulah puncanya Sayyidina Umar meninggal, kena bunuh, kan? Iaitu Abu Lu'lu'ah Ar-Rumi, kan? Bagaimana kita dah cerita sebelum ini. Ala kulli hal, Sayyidina Amr ibn al-As kata ketika itu dia dipermainkan kembali oleh dunia. Namun begitu kehidupan ketika itu menyebabkan aku tak tahu dah. Kalau waktu zaman Rasulullah dia kata, kalaulah aku mati ketika itu, nescaya aku jamin, dan Rasulullah pun jamin aku akan masuk syurga. Sebab apa? Sebab asbab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Tetapi bila Rasulullah wafat, mula dia terumbang-ambing dengan dunia, tapi dia tetap beriman. Bahkan sumbangan dia pada dunia Islam sangat besar. Kerana ketika tertakluknya kota Mesir, dialah yang menjadi pemimpin, wakil kepada Umar Al-Khattab di sana, kan? Jadi dialah yang juga
menguasai kota Mesir pada ketika itu. Antara pelopor yang menyambung kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab Papahan memang rujuk kepada dia. Tapi dia kata, aku bimbang kerana fasa yang ketiga ini aku tidak tahu sama ada aku dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Bimbang sebab dah mula lalai dengan dunia. Allah Akbar. Tetapi dia kata ketika, namun dia kata aku masih memiliki, yang pasti aku masih memiliki satu kalimah yang agung. Itulah kalimah yang terkandung padanya segala isi langit dan bumi. Begitulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kalimah yang sangat berat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia ucapkan perkataan itu, lalu dia menggenggam kalimah itu seumpama dia genggam dengan sebenar-benar genggaman, sekuat-kuat genggaman, lalu ajalnya sampai ketika itu. Inilah kisah kisah wafat, kisah meninggalnya Sayyidina Amr ibn al-As. Sehingga kan sahabat setelah meninggalnya Sayyidina Amr al-As, sahabat nak mandikan dia, cuba buka genggaman tangan, tak boleh. Buka, terlerai, masuk balik. Macam ni kalau kita panggil muscle memory lah. Kita ni tuan-tuan ada muscle memory. Kalau dah muscle memory tu dah macam tu, dia akan kembali macam tu juga. Sebab itu hebatnya Sayyidina Amr ibn al-As nak beritahu seluruh kesungguhan keimanan yang ada pada dirinya ketika saat sakaratul maut itu telah dipindahkan kepada tangannya, sehingga dia menggenggam kuat menandakan dia benar-benar beriman dengan Allah dan Rasulullah. Sehingga kalau sahabat nak menguruskan jenazah dia tadi tu, tak boleh nak buka genggaman. Buka-buka, tutup balik. Nak menunjukkan kuatnya genggaman. Dia bukannya dia hidup lagi, tapi jasad tu bertindak balas, kan? Dia respon dengan kuatnya sewaktu adanya roh, menyebabkan jari tadi tak boleh nak buka. Kan? Macam daging kan tuan-tuan, kan kalau kita korban, kan? Kita potong, kan? Tiba-tiba kita tengok daging tu bergerak kan? Bukan nak lembu tu hidup lagi, tapi masa hidup tu, masa lembu tu hidup, mungkin bahagian yang bergerak tu adalah bahagian yang mungkin banyak lalat hinggap ke, menyebabkan dia gerak tu nak bagi lalat tu lari. Jadi muscle memory tu ada lagi walaupun sudah tidak ada nyawa, roh dah tak ada dalam jasad lembu tu tadi. Jadi daging tu bergerak, sebenarnya bukan hidup, kan? Tapi muscle memory otot tu bergerak. Begitulah yang berlaku kepada Sayyidina Amr al-As. Bahkan mungkin itu salah satu karamah sahabat juga yang menunjukkan bahawasanya Allah nak perlihatkan juga kepada para sahabat yang lain betapa tingginya keimanan Sayyidina Amr ibn al-As, kan? Kalau kita macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar, kan? Kita tak tahu lagi saat keadaan ketika kita meninggal, kan? Sebab itu kita cuma tahu tarikh lahir kita, tarikh mati kita tak tahu. Kita cuma tahu tempat lahir kita tak tahu tempat mati kita. Dan kita cuma tahu cara kita lahir, tapi kita tak tahu cara kita mati. Kan? Semua orang yakin dan semua orang sepakat cara lahir semua melalui rahim seorang ibu yang mulia. Tak ada lah orang pergi lahir kat bulu botong, kan? Kalau lahir macam mana? Dan tak lahir ke hospital. Betul, kalau lahir macam mana? Tak ada. Dan lahir daripada pokok bulu botong. Mak ada nampak, ada bunyi budak, wek. Lepas tu mak dah ambil parang, dia parang dengan bulu botong, keluarlah kat situ. Tak ada. Tak ada lah orang tiba-tiba keluar daripada itu, dongengnya, kan? Jumpa budak dekat bulu botong, ada pula bulu pula yang keluarkan bayi, kan? Semua manusia ni lahir dalam keadaan yang normal. Hatta Nabi Isa alaihissalam yang tidak ada ayah, kan, pun lahir daripada ibunya yang mulia Sayyidatina Maryam, kan? Nak menunjukkan manusia itu dia bermula daripada alam yang mulia, alam rahim, alam kasih sayang. Maka dia kena kembali kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara kita tak tahu cara kita mati. Sebab itu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, Allah katakan tak tahu. Wa ma tadri nafsum, tak ada satu pun yang bernyawa itu tahu bi ayyi ardin tamut, bumi mana yang dia akan mati, kan? Cuma Nabi je boleh tahu kat mana tempat Nabi wafat. Bahkan Nabi gambarkan pula tempat Nabi wafat itu saatnya dengan siapa pula, kan? Kata Nabi dalam hadis Abu Daud, riwayat Abu Daud, wa ana wa Abu Bakrin wa Umar khuliqna min turbatin wahidah.
wa fiha nudfan, kata Nabi kan. Aku, Abu Bakar dan Umar, kami diciptakan daripada tanah yang sama, dan daripada tanah itu kami akan dikebumikan. Sebab itu janji Nabi masa hidup ni berlaku, akan tetap berlaku walaupun ada halangan zaman Sayyidina Umar. Sebab tu bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar di maqam ke sebelah Nabi. Zaman Sayyidina Umar dia minta yang sebaik Aisyah. Aisyah waktu tu duduk dalam rumah yang ada makam suaminya dan juga ayahnya. Jadi waktu sebelum meninggal tu Umar minta izin kepada Aisyah. Aisyah pun fikir balik, dan Aisyah ada hak kan. Lalu sebelum Umar meninggal, selepas Umar meninggal, Aisyah pun pindah kan. Kenapa? Kerana kalau Allah dah kata di situlah takdirnya, Nabi dah bagi tahu. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kerana apa yang Nabi sabdakan itu semua bukan daripada hawa nafsu Nabi, bukan keinginan Nabi. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Semuanya diwahyukan, semuanya Allah dah tetapkan. Jadi Aisyah pun redha, dia terima, dia pasrah, dia pindah. Itu dia pindah tempat lain. Kenapa? Pertama, dia fikir kalau Umar ada dalam rumah yang sama, dia dah tak boleh nak buka baju, maksudnya buka aurat. Sebab apa? Umar tu dah kira mahram kan. Kalau dalam rumah masa Nabi dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ada, kalau dia nak buka apa aurat semua, itu suaminya, dan juga itu juga adalah ayahnya. Maka itu antara sebab kan. Maka itulah hebatnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Lalu bila Sayyidina Umar meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah tadi itu, berlaku pertelingkahan di kalangan sahabat. Tapi ditentukan ada satu peristiwa kan, dalam Hayatus Sahabat diceritakan bagaimana Sayyidina Umar tu nak ditentukan untuk ditanam. Ada orang nak Umar tanam di kuburan Baqi', tapi kumpulan yang berpegang dengan hadis Nabi nak Umar ni ditanam, dikebumikan di sebelah makam Rasulullah. Jadi pakat undi. Undi dengan cara macam mana? Betting, bukan betting. Tapi sebenarnya apa yang disebut oleh penyokong Sayyidina Umar, dia kata apa? Kalau begitu kita tengok kan, kalau pintu rumah Rasulullah ni, yang adanya makam Rasulullah ni terbuka untuk Umar, maka kita akan kebumikan di situ kan. Jadi sahabat ni bawa nak tengok berlaku terbuka tak pintu tu, tapi Allah dah takdirkan kan. Diceritakan ketika jasad mulia Sayyidina Umar Al-Khattab sampai aja ke hadapan pintu makam Rasulullah dan makam iaitu rumah Aisyah dahulu, bukan setakat terbuka tuan-tuan, bahkan tercabut pintu. Sehingga para sahabat yang nak tanam Sayyidina Umar ke kuburan Baqi' terdiam dan merelakan ketentuan takdir Allah. Lalu Umar dikebumikan di sebelah makam Rasulullah. Ini nak ceritanya, jangan main-main. Jangan main-main dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita juga tak tahu tempat mana kita meninggal kan? Dan kita juga tak tahu cara kita meninggal. Allahu Akbar kan. Ada orang meninggal kemalangan kan, melanggar dia orang mabuk baru ni kan. Masya-Allah tuan-tuan, terbanting dari kenderaan itu termasuk dalam kalangan orang yang mati syahid. Allahu Akbar kan. Syahid. Cuma syahid ni kita kena faham, syahid itu ada dua secara umumnya. Syahid dunia akhirat dan syahid akhirat kan. Syahid dunia akhirat ni siapa? Syahid yang mujahidin, golongan mujahidin. Yang mana syahid golongan dunia akhirat ni Allah muliakan dia di dunia dan di hari akhirat. Dia mendapat syahid dunia dan hari akhirat. Syahid dunia akhirat ni siapa? Golongan mujahid fisabilillah, yang berjihad fisabilillah. Orang mujahidin fisabilillah ni dia tak boleh haram dimandikan dan juga dikafankan. Dia cuma boleh disembahyangkan dan dikebumikan saja. Dia tak macam syahid akhirat. Syahid akhirat ni siapa? Syahid akhirat ni ada lebih kurang 40 ke 50 dalam kumpulan hadis. Salah satunya adalah orang yang terbanting daripada kenderaan, kemalangan kan. Kena langgar macam tu, terbanting, jatuh, meninggal kan. Itu kata Nabi, Allah bagi dia pahala syahid di hari akhirat. Kenapa? Kerana sakit, dia menanggung dua sakit. Pertama, sakit sakaratul maut. Sakaratul maut tu sakit. Kedua, sakit cara mati tu. Ingat tak sakit tak kena langgar tu, berpusing, jatuh pula tu. Ada orang putus tangan, putus kaki kan. Kalau meninggal kerana merempit tu lain cerita. Itu bukan syahid
akhirat. Yang tu memang orang kata apa, ulama sepakat yang itu mencampakkan dirinya kepada kebinasaan. Sedangkan Allah kata apa, la tulhiku apa, la tulku aidikum ila tahlukah. Allah dah kata dah, jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Dan merempit tu hukum yang berbeza. Tapi kalau kita pergi, contoh dia pagi-pagi dah start motor pergi kerja, tiba-tiba lori langgar, habis barai, habis semua, kan, putih tangan, putih kaki, yang ini baru dia kira mati syahid. Tapi kalau sengaja merempit, yang itu tidak dikira mati syahid, kan. Tapi bukan syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Di padang mahsyar nanti Allah akan bagi dia sejumlah pahala, iaitu pahala yang banyak baginya, pahala syahid akhirat. Kenapa? Kerana dia struggle waktu kemalangan tadi tu, dia mengharungi dua sakit, menanggung dua sakit, kan? Dan syahid akhirat ni banyak lagi. Antaranya contoh mati al-ghariqa wal hariqa. Ghariqa ni kata Nabi, orang yang lemas. Orang lemas. Orang lemas, siapa yang lemas tuan-tuan, dan sebelum dia lemas tu dia memang akidahnya sahih, betul, kemudian dia beriman kepada Allah, dia dah cuba usaha untuk nak selamat, tak boleh, kan, lemas, meninggal syahid. Wal hariqa antaranya dalam hadis, kan, hariqa ni terbakar. Macam bulan awal Ramadan itu lagi, kan, diraup satu keluarga, Allahu Akbar, kan, mulianya dia, mati syahid akhirat, kan. Dia menanggung sakitnya terbakar tu satu hal, saat sakratul maut tu satu hal, berpisahnya jasad, roh daripada jasad pun satu hal. Sebab itu banyak lagi contoh-contoh syahid. Sebab itu kita jangan cepat menghukum orang yang kemalangan. Teruk elak dia ni kemalangan, teruk elak ngerinya, kan. Ini mesti masuk hidup itu banyak duit dosa, kan. Jangan cakap macam tu. Sebab orang-orang yang meninggal dalam keadaan mengerikan itu tak semestinya bahkan dimuliakan. Kalau dia tu niatnya waktu dia kemalangan tu, niatnya betul nak mencari rezeki. Macam yang saudara kena langgar adik mabuk tu, dia nak keluar cari buku anak, itu niat yang baik, kan, nak menafkahi anak ni, syahid dia, kan. Orang yang pergi kerja tu, kita cakap, jangan kita cakap ni tak apa dia buat dalam hidup ni sampai Tuhan balik dia mati, putih kaki, putih tangan, pecah kepala. Tak, jangan cakap macam tu. Kerana kalau niatnya kerana nak mencari nafkah, niatnya kerana nak menyambung silaturahim, niatnya nak membantu orang keluar daripada jalan kesusahan, niatnya itu akan mengangkat darjatnya menjadi orang yang syahid, masya-Allah, kan. Sebab kenapa kita tak boleh katakan orang yang kemalangan, orang yang mati terbakar, orang yang apa, mati dalam keadaan mengerikan ni banyak, kan? Mati lemas, kan, mati apa lagi, antaranya mati disengat binatang pun disebutkan dalam hadis. Kemudian mati kena kanser perut, wal bat fil batn, Nabi kata orang kanser apa sahaja macam kanser perut meninggal, kan, pun mati syahid akhirat. Tapi nak cerita kalau yang mengerikan itu, kita jangan cepat assume dia tu su'ul khatimah. Sebab kenapa? Pertama, kalau kita katakan mati mengerikan itu su'ul khatimah, bagaimana dengan syahid musyahidin, kan, asyahidin dalam perang-perang Badar, Uhud, Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi tu, kan, antara yang awal masuk Islam tu, dirobek jantungnya, kan. Diriwayat mengatakan dirobek jantungnya, wallahu alam benar atau tidak kisahnya, tetapi masyhur, kan. Bahkan kalau tak dirobek jantungnya pun, perang mati syahid ni ada dalam hadis, Nabi kata jangan bagi ahli keluarga tengok, sebab dahsyatnya, ngerinya, putus tangan, putus telinga, ada sahabat yang putus tangan pegang ni, kan. Kisah yang 3 orang, kan, yang dia berterbangan, dia sayap waktu dia syahid tu. Nabi kata dia terbang menjadi burung-burung syurga, masya Allah, kan, putus tangan, putus kaki waktu perang, kan ngeri tu. Kalau macam tu, peperangan itu kan mengerikan waktu dia meninggalkan. Adakah mereka itu dihukum oleh Allah sebagai su'ul khatimah? Tidak. Bahkan yang mati mengerikan musyahidin itu, yang kena bom, yang tengok mujahidin di Palestin, kan, mati semua keadaan yang mengerikan, tetapi itulah syahidnya, syahid dunia akhirat yang mulia. Sebab itu kemalangan itu juga mengerikan. Bahkan kalau kita kata kematian mengerikan itu su'ul khatimah, bagaimana dengan bayi yang dibuang, yang mati kerana digigit semut, kan, di mamah anjing. Sebab bayi itu fitrah, tak ada dosa pun, tak sempat nak hidup dan meninggal, mati, kan. Syahid juga.
Sebab kenapa? Itu pun mengerikan juga. Dan adakah bayi itu ada buat dosa? Tak ada. Sebab tu kita jangan cepat menghukum, bersangka baiklah dengan umat Nabi Muhammad SAW, kerana telah dinyatakan dalam dalil-dalil yang sahih orang-orang yang tertentu itu yang terbanting daripada kenderaan, dilanggar, disengat binatang, lemas, mati. Dan kalau tengok mati terbakar lagi dahsyat, tak ada rupa dah, kan? Hitam legam terus, dahsyat tuan. Kalau kita pegang pun kulit itu boleh melekat dengan kulit dia, bahaya, kan? Sebab tu forensik tak bagi ahli keluarga tengok jasad orang yang terbakar, dahsyat, kan? Jadi nak beritahu apa, kita tak tahu bagaimana cara kita mati. Sebab itu kalaupun kita nak minta, sekaranglah kita kena minta, kan? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minta pada Allah, minta kita mati pengakhiran yang baik, sama ada mati dengan syahid tadi itu satu, ataupun minta dengan cara yang baik, dengan bi husnil khatimah. Minta dengan cara macam mana? Ya Allah, aku nak sangat mati dalam keadaan sujud. Sebab tu sekarang ni kita kena bercita-cita untuk mati dengan cara yang kita nak cita-citakan. Kalau hidup kita ada cita-cita, mati takkan tak ada cita-cita. Hidup, masa dulu kita kecil-kecil dulu, kan? Aku masa kita kecil, orang kawan tanya, kau nak jadi apa? Aku nak jadi polis, kan? Aku nak jadi pilot, aku nak jadi doktor. Masa kecil-kecil, kan? Kecil-kecil lagi kita dah ditanya nak jadi apa, dah ada cita-cita nak hidup. Bahkan Allah rezekikan kita capai cita-cita tu, sampai sekarang hidup dengan cita-cita tu, kan? Takkan nak mati hidup selama-lamanya, lepas mati tak ada cita-cita, nak mati macam mana, kan? Sebab tu sekarang kena bercita-cita, tuan-tuan, pasang cita-cita. Tak salah untuk bermimpi cara nak mati, kan? Contoh apa? Pilihlah ikut kehendak dan ilmu pengetahuan masing-masing. Contoh, ada orang dia bercita-cita, sekala boleh, Ustaz, saya nak mati di maqam Rasulullah, nak meninggal di kota Madinah. Kenapa mulia? Dapat dikebumikan di tanah yang mulia bersama dengan jasad yang mulia maqam Rasulullah, berjiran dengan maqam Rasulullah, Jadi ada orang cita-cita macam tu. Ada orang pula bercita-cita, saya nak meninggal ketika saya solat pun dah cukup dah Ustaz, kan? Ketika sujud, sebab dia suka sangat buat ibadat. Tu yang kita tengok bulan puasa pun ni, kan, di Masjid Al-Khairiyah kat Gombak, kan, mana AU3, AU berapa tu, kan, yang sembahyang Zuhur bulan puasa, kan, meninggal time sujud, Allah mulianya, kan. Tu husnul khatimah, minta cita-cita, kan. Ada orang meninggal ketika mana tengah kata apa, mengajar tahun lepas ke 2 tahun lepas, ustaz, kan, tengah bagi kuliah subuh, baru nak syarah kitab, Masya Allah, kan, baru lepas sembahyang subuh, sakit ada. Orang pun tengok dia dah tak boleh dah, kan. Masa itulah datangnya mulianya dia, Masya Allah. Dan macam-macam lah. Jadi kita minta cara kematian tu, minta doa, ya Allah. Dan kalau nak minta, ada satu hadis yang sahih, Nabi kata cara yang paling terbaik adalah kita minta sebelum tidur. Sebelum tidur, minta sebelum tidur, ya Allah, aku nak mati syahid fi sabilillah, mati macam orang mati mujahidin. Kena bercita setiap malam, ya Allah, kalau aku mati malam ni, kalau aku tidur ni, aku mati, kau ambil nyawa aku waktu tidur, matikanlah aku sebagai orang yang mati syahid fi sabilillah, mati di medan perang. Minta niat nak mati seperti mati para musyahidin. Nabi kata kalau dia niat macam tu bersungguh-sungguh setiap malam, sedangkan tak ada orang pun tahu dia berniat macam tu, dia tak cerita ke orang pun, kerana sembunyinya, ikhlasnya dia nak mati syahid macam tu sebelum dia tidur, kalau dia dikurniakan mati pada esoknya harinya, dia dapat syahid seperti mujahidin. Masya Allah, untung tak? Tak payah pergi berapa orang pun, tapi hanya niat je. Tapi niat tak kena ikhlas betul-betul. Senang tak niat sebelum tidur kita nak mati, minta betul-betul, ya Allah, aku nak mati syahid macam fisabilillah. Senang tak? Susah. Sebab setiap malam kadang-kadang kita lekor atau terlelap, kan? Kadang-kadang nak baca doa tidur sebelum tidur pun payah, kadang-kadang terlelap, kan? Sebab tu Nabi kata yang dalam hadis tu istiqamah, di setiap malam dia minta nak mati syahid seperti mana orang mujahidin fisabilillah. Setiap malam dia tak pernah lupa untuk minta, walaupun dia tak pergi perang pun, kan? Dalam hadis tu hatta fi naumihim, itulah ada saya tak ingat matan dia, tapi Nabi kata walaupun dia meninggal ala firashihi, Nabi kata walaupun dia mati dalam keadaan di atas katil, kan, dia dapat pahala syahid dunia akhirat. Ini kurniaan sangat besar
daripada Allah SWT. Maka bercita-citalah seperti mana kita nak bercita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, tuan-tuan, moga-moga kita dikurniakan. Kita berhenti pada ke surat 17 ni bawah, sedikit kisah Sayyidina Muaz bin Jabal ni kita akan sambung pada sesi kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu datang dari Allah. Yang lemah ada kelemahan di saya sendiri, tuan-tuan. Baiklah, sama-sama kita tangguhkan pengajian kitab Wajah Sakratul Maut pada pagi yang berkah ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.